Ketika umat Islam lain gembira menikmati juadah berbuka puasa dan bersahur bersama keluarga, 3 gadis merindui masakan arwah ibu mereka. Juadah nasi goreng kampung menjadi kenangan mereka setelah kehilangan ibu tersayang akibat tekanan darah tinggi 4 tahun lalu. Kini Nur Alia Farhana Khairul Adlan 17 tahun dan 2 adiknya Nurul Huda 14 dan Nurul Husna 12 tahun menumpang kasih dengan ibu saudara mereka Nur Syahira Adnan 25 tahun. Rasa nak sangat. Nak sangat rasa masa yang mak. Tak sangat rasa. Apa masakan mak yang awak ingat yang awak nasi goreng? Nasi goreng kampung. Nasi goreng kampung. Mak sedap tu. Aku teringin sangat. Tinggi sangat. Kakak rindu mak sangat-sangat. Menurut Nur Alia Farhana, mereka kehilangan ayah Khairul Adlan Adnan 13 tahun lalu akibat kemalangan jalan raya. Dugaan datang lagi apabila ibu Zuraida Abdul Kadir juga kemudiannya menyusul menyahut panggilan ilahi. Ujar Nur Alia Farhana yang bakal menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM tahun ini, dia sangat merindui arwah kedua ibu bapanya itu. Setiap kali rindu bertandang, dia dan adik-adiknya akan menziarahi kubur arwah bapa mereka. Namun, ketiga-tiga beradik itu sehingga kini belum dapat melihat kubur arwah ibu mereka. Jelas ibu saudara mereka, Nur Syahira, arwah kakak iparnya meninggal dunia di Kuantan, Pahang ketika perintah kawalan pergerakan PKP dilaksanakan. Mereka yang tinggal di Kampung Pinang Kamunting katanya sehingga kini tidak berpeluang untuk menziarahi kubur arwah ekoran kekangan kewangan. Tak macam orang lain, ada mak pak, ada ayah, ada mak kan. Sedih lah. Kadang-kadang besar kali pun kalau rindu solat, doa banyak kan. Ada tak masa yang awak cakap nak pergi tengok? Ada, tapi tak ada modal lagi nak pergi. Sementara itu, Hotel Taiping Perdana mengambil berkah bulan Ramadan membawa 3 beradik tersebut bersama 17 anak yatim lain dari sekitar Kamunting untuk berbuka puasa di Hotel Terbabit. Yang susah, yang tidak pernah merasai makan di hotel, tak pernah jejak kaki di hotel, boleh pertama kali datang di sini dan bersama-sama meraihkannya untuk tahun ini. Menurut Dini Azima, selain 20 anak yatim, pihaknya turut meraihkan 34 pelajar pendidikan khas dari Sekolah Kebangsaan Gangga Beruas dan 13 keluarga asnaf sekitar Kamunting.